seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi di Timpohon di kaki Gunung Kinabalu. Kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. Dua lagi perlawanan berlangsung semalam. Manchester City. Haris, on air. Manchester City selamat dari serangan. Kita bersama Nazahiyah Muhammad Nahadzi langsung dari Putrajaya. Silakan Nazah. Okey dah, kau boleh ambil break screen tu. Nanti aku tengok skrin je. Silakan Nazah. Belak-belak ni daripada tadi ke ni. Amy akan bawakan laporan itu dari semasa ke semasa. Kerana terhutang budi, bapa tidak sampai hati untuk menolak lamaran lelaki yang melamang anaknya. Dengan itu, sekian seni sukan malam ini. Kami di unit sukan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil. Hari kepada seluruh peminat sukan. Ingat ya, mengikut Mark Twain, clever, squirrel jump, one day fall to the ground also. Maknanya, sepandai-pandai tupai melompat, satu hari jatuh ke tangan. Percaya tak sebenarnya ada seorang lelaki wajah dan gayanya mirip seperti pelawak terkenal Mr. Bean di negara kita. Sebenarnya kalau saya cerita, para pelajar di sebuah sekolah di Miri terpegun dengan kehadiran seorang lelaki bernama Faikil Luari yang wajahnya seiras Mr. Bean. Jadi sama-sama kita saksikan.